7 pemain palsu Malaysia kini diwajibkan untuk mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut. TMP mengungkapkan bahwa Joao Figueiredo dan 6 pemain keturunan lainnya saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh FIFA. Meskipun demikian, Tengku Ismail menegaskan bahwa semua pemain tersebut telah mendapatkan kewarganegaraan Malaysia secara resmi sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini terjadi menjelang pertandingan antara Nepal dan Malaysia yang dijadwalkan pada 18 November 2025. Dalam hal ini, FIFA belum memberikan kabar tentang ketujuh pemain palsu Malaysia apakah benar-benar asli warga negara Malaysia atau bukan. Namun, Tengku Ismail sebagai duta besar Bapak Pemalsuan atau Bapak Tukang Fitnah ini memaksa ketujuh pemain harus mengikuti peraturan negara Malaysia. Lah, kok bisa? Berikut komentar warga Malaysia saat mengetahui TMJ paksa pemain warisan palsu ikuti aturan negara. Tengku cadangkan Johor, FAM yang buat semakan keabsahan pemain-pemain terbabit. Maknanya, yang bingai tetap FAM. Memanglah sah dari segi undang-undang. Sebab undang-undang membenarkan bagi kewarganegaraan kepada sesiapa sahaja. Undang-undang kan ada yang bikin. Tapi, FIFA ada syarat dia. Undang-undang Malaysia mungkin sah tapi undang-undang FIFA tak sah sebab FIFA bukan walanon. Dengan kenyataan ni, nampak gaya macam bakal kalah dan 7 pemain itu akan terus digantung. Kalau kes ni tak selesai lagi dalam masa terdekat ni, confirm Ipas ni Raja Thailand pun akan ada dalam drama pukul 7 ni. Tak percaya? Tunggu dan lihat. Lah kantoi, Menteri KDN menipu. Hari tu dia kata kerayatan 7 pemain bukan melalui ejen. Ni undang-undang kan dah boleh padam. Musang berjanggut. Dah ada lama dalam kancah liga pun tak tahu undang-undang FIFA macam mana. Aduh. untuk warga negara rakyat Cina datang 2 hari, boleh je dah bagi warga negara? Ini kan law FIFA. Takkan tak tahu? Yang pelik, fan-fan yang sibuk sangat melolong, tak tentu pasal. Macam fam tu bapak diorang punya. Melalak saja. Biarlah FIFA menentukan. Janganlah kecoh sangat. Nanti ditanya, apa jasa kau pada negara? Terlopong mulut nak jawab. Betul. Harapkan anak jati saja kena 10 berbalas kosong, 6 berbalas kosong. Padan duduk takut lama. Negara jiran dah maju lama. Pemikiran kolot bodoh simpan sikit. Sah sebab yang bagi kerajatan, KDN. Tapi realitinya mereka bukan rakyat Malaysia. Tipu semua. Semata-mata nak bagi main bola untuk Malaysia. FIFA dah ada rekod yang sah. Kantoi. Aduhai, FIFA memang tak pertikai undang-undang kita dan tak pertikai pun taraf kerakyatan mereka. FIFA pertikai status warisan mereka saja. Malaysia nak bagi kerakyatan kepada sesiapa, FIFA memang tak ada hak nak kacau. Citizenship tu aku tak question. Diberi kepada 7 orang atas budi bicara menteri. Tapi rule FIFA, pemain warisan mesti ada susur galur dari datuk atau nenek. Macam mana FAM claim gagal dapatkan original birth certificate atau rekod, sedangkan FIFA senang-senang je request dari negara asal pemain-pemain berkenaan. Siapa ejen yang bertanggungjawab dan siapa yang authorize dokumen-dokumen yang disubmit ke FIFA. Diorang nak jatuhkan TMJ and JDT tu je. Bila TMP mengaku terlibat, tiba-tiba diorang cakap baik-baik pula. Kononnya TMP hero berani mengaku. Hanya undang-undang FIFA je yang jadi masalah. Dia ingat FIFA senang dianwar-anwarkan ke? Dalam Malaysia, bolehlah kawan. TMP cakap apa? Lol, sampai hari ni dia tak tahu apa cerita sebenar. Aduh, kalau dah tak cerdik tu, memang tak cerdik lah. Sian zuriat dia. Sebenarnya, apa yang tak kena ni? Cuba cerita keadaan sebenar supaya semua orang boleh faham. Sekejap sana, sekejap sini, semua orang jadi bening. Dan mulalah keluar andaian masing-masing. Cuba buat satu sidang media, jelaskan satu persatu, kan senang. Apabila sah rakyat Malaysia, mengapa tak boleh main? FIFA kena buktikan, jika mereka bukan rakyat Malaysia, mereka warga negara mana? Sorok selagi boleh. Cakap je lah, menteri bagi kerayatan daripada awal.
Kan senang. Semua 7 orang dapat MyCard. FIFA bukan mahu lihat MyCard instan. FIFA siasat warisan keturunan, adakah ibu bapa, nenek moyang dari Malaysia untuk diiktiraf sebagai pemain warisan, bukan sebagai pemain neutralisasi. Cerita bodoh apa ni? Warisan ke tak sebenarnya? Tiba-tiba bagi IC pula. Revolusi bodoh apa macam ni? Cakap je, kau bagi IC dari cakap nak revolusi konon-konon.